Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya. Dekat petang dah. So untuk video kita kali ni, no aku tak cerita pasal IT. Okay, tapi aku bercerita berkaitan dengan sejarah. Okay. So dalam title video ni hampa dah nampak lah aku akan bercerita berkenaan dengan sejarah Yahudi. Okay, dan mesti hampa tertanya, kenapa hang cerita sejarah Firan? Baik, aku perkenal lah sikit lah diri aku ni, siapa-siapa yang belum kenal aku lah. For those yang tak kenal aku ni, aku sebenarnya major ke arah sejarah sebenarnya. Itu sebenarnya diri aku. Kalau hampa duk tengok aku buat video IT, oh Firan ni yang buat banyak video IT pandai lah. Sebenarnya aku tak pandai pun. Jujur kau bak. Aku pandai lebih dalam sejarah. Ya. So kalau hampa kata aku IT pun dah kata, hebat aku. No, aku tak hebat pun. Okay, sejarah aku lagi hebat lah daripada IT aku sendiri. Okay. So, yes, itu sebenarnya lah my real story lah sebenarnya. Okay. Aku tak mau lah beritahu sebab apa aku masuk IT, but basically parent aku tak bagi masuk lah. Masuk apa? Bidang-bidang sejarah ni, STPM semua, sebab aku rasanya dulu waktu SPM memang aku nak ambil STPM, tapi parent aku tak bagi dan dia paksa aku masuk IT lah. Dan jujur aku tak minat, but yeah, I don't want to tell that. Aku tak mau cerita the full story lah. But today's video aku akan berceritakan berkenaan dengan sejarah, especially berkaitan dengan sejarah Yahudi. Okay, aku pun akan bercerita sejarah lain juga, sejarah China, sejarah Rusia, sejarah bangsa Melayu kita juga. Tu pun aku akan cerita juga. Tapi untuk dalam video ni kita akan bercerita berkenaan dengan, aku akan bercerita berkenaan dengan sejarah Yahudi. Okay. So, kita akan pergi pada pengenalan dulu. Ini pengenalan ya. Pengenalan dengan sejarah Yahudi, sejarah Israel. Baik, ada beberapa source yang aku ambil. Beberapa dokumen-dokumen apa yang aku ambil, dan aku akan letakkan ke dalam description. So, hampa tahulah apa maklumat-maklumat aku ambil tu pada mana, siapa yang aku ambil, okay? Okay, so untuk pengenalan pada bangsa Yahudi ni, Yahudi ni dia sebenarnya merupakan bangsa dan agama. Ya, dia dua-dua sekali lah, ataupun dalam segi akademiknya tu disebut sebagai etno keagamaan. Okay, kalau nak tulis dia tu, saya aku tulis sini ya. Dia cara sebutan dia tu, okay, etno keagamaan. Basically dia adalah gabungan bangsa dan agama. Dia macam bangsa Yahudi, agama Yahudi. Okay. Kita tak ada lah. Kita bangsa Melayu, mana ada agama Melayu, betul? Kita agama Islam lah kan. Okay, berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Tapi bagi mereka, bangsa Yahudi, mereka ada agama Jepun juga, iaitu Yahudi lah. Okay. Untuk seterusnya kita akan berbincang berkenaan dengan etimologi lah. Okay, yang ni semua ni agenda kita lah pada hari ni. Okay, mungkin ada yang aku akan berhenti sat ke apa ke, tak apalah. Nah, etimologi Yahudi. Etimologi ni apa? Etimologi ini adalah asal-usul sesebuah perkataan. Ya, nak bagi apa kenal sikit lah ayat ni kan. Maksud perkataan. Baik, asal-usul perkataan Yahudi ni, dia berasal daripada perkataan Yahuda. Ya, Yahuda ni pula berasal daripada bahasa Ibrani. Ya, bahasa di mana orang-orang Israel lah duk bercakap kan. Mereka duk speaking semua. Mereka dia cakap bahasa Ibrani. Okay. Hampa jangan bercakap bahasa Ibrani tu bahasa Israel. Bahasa Ibrani dan bahasa Israel tak sama. Okay. Ibrani lah. Okay. Yahudi lah. Okay. Menurut bahasa Ibrani, perkataan Yahuda bermaksud yang terpuji. Okay. Yahudi ni berasal daripada perkataan Yahuda. Okay, ulang balik ya. Yahudi ni berasal daripada perkataan Yahuda, daripada bahasa Ibrani yang bermaksud yang terpuji. Okay. Baik, seterusnya kita pergi berkenaan dengan Israel. Israel ni pula kita tengok negara Israel, bangsa Israel apa semua. Kita tengok apa maksud Israel. Israel ni sebenarnya adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Ya, dia adalah gabungan dua perkataan iaitu Isra dan Il. Okay. Kalau berdasarkan apa yang aku baca, Isra ini merujuk kepada malam. Okay. El ni pula merujuk kepada Tuhan. Okay. Kalau dalam bahasa Ibrani, dia merujuk Tuhan dengan banyak nama. Kadang-kadang El, kadang-kadang Eloah, kadang-kadang Elohim. Okay. Dia ada macam-macam gelaran. Tapi, El ni salah satunya lah. Okay. Jadi macam aku cakap, gelaran Israel ni dia adalah gabungan dua perkataan iaitu Isra dan El. Iaitu di mana malam dan Tuhan. Tapi kalau gabungan dia disebutan yang lain. Maksud dia yang lain lah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hamba Allah yang berjaya, hamba Tuhan yang berjaya, yang berjalan pada waktu malam. Kerana apa? Kerana Nabi Yaqub AS merupakan seorang Nabi yang suka berjalan pada waktu malam. Okay, yang tu apa boleh baca lagi lah kalau apa nak cari dalam internet.
Okay. But basically Israel itu dia merujuk kepada hamba Allah yang suka berjalan pada waktu malam. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada satu konsep yang ramai orang nak sebut. Tanah yang dijanjikan. Apa maksud tanah yang dijanjikan? Kita selalu sebut tanah yang dijanjikan tu Palestin, tu tak? Tapi kenapa dinamakan sebagai tanah yang dijanjikan? Baik, sebenarnya tanah yang dijanjikan ni, kalau ikutkan apa yang aku belajar, dia sebenarnya boleh trace balik ke zaman Nabi Ibrahim AS. Yang ni aku tak tahu lah ajaran mana yang ajar. Whether it is Christian ke ataupun dalam Islam ke. But basically dalam Islam lah kan, Allah SWT memang menjanjikan tanah Palestin itu sebagai tanah cucu cicit bagi Nabi Yaqub AS. Okay, dah memang, so kiranya ni merujuk pada bangsa Yahudi lah. Okay, sebab apa bangsa Yahudi dia dapat tanah Palestin? Sebab apa Allah menjanjikan tanah Palestin tu kepada orang Yahudi? Sebabnya orang Yahudi ni, mereka ni memang alim gila. Sangat-sangat alim. Mereka ni memang taat sangat kepada Allah SWT. Sampaikan Allah SWT menjanjikan tanah Palestin kepada bangsa Yahudi. Bayangkan. Mereka ni memang ada kelebihan. Tapi mereka mensia-siakan. Okay, mereka punya peluang tersebut. Okay, sebab itulah dalam buku, ada buku lah aku baca. Bangsa Yahudi ni boleh dikatakan bangsa yang sangat sombong lah. Boleh dikatakan. Ya. Mereka ni sombong, penakut. Okay. So, sebab itulah diberikan tanah yang dijanjikan. Okay. Dan dalam tak silap aku, agama Kristian kot. Dia beritahu ke Islam pun pernah ajak juga. Memang Allah SWT pernah beritahu pada Nabi Ibrahim bahawa untuk Nabi Ibrahim berhijrah ke tanah, di tanah Palestin lah, dan beranak pinak lah dia di tanah situ. Di tanah Palestin tu lah. Seterusnya kita akan pergi kepada keturunan Nabi Ibrahim. Okay. Nah, yang ni aku dah buat satu ni lah. Okay, satu bentuk some kind of Roman number menunjukkan isteri-isteri Nabi Ibrahim. Okay. Kalau apa nak tahu, bangsa Yahudi ni, mereka percaya Nabi Ibrahim itu adalah bapa kepada mereka lah. Macam the founding father lah, lebih kepada agama bangsa dan agama Yahudi lah. Walaupun Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi. Okay, Nabi Ibrahim bukan Yahudi lah. Dan Nabi Ibrahim ni dia berkahwin dengan 3 isteri. Okay, dia ada 3 isteri nah. Siti Sarah, Siti Hajar dan Keturah. Tapi yang kita akan fokus ini kepada isteri Nabi Ibrahim, iaitu Siti Sarah bernama dia. Siti Sarah dia melahirkan 2 anak. Okay, dalam kalau Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, okay, Siti Sarah melahirkan Nabi Yaqub alaihissalam dan juga Nabi Ishaq alaihissalam. Dan daripada Nabi Yaqub alaihissalam ni lahirnya 12 putera puak Yahudi. Okay, yang akan berbentuk kabilah tu lah. Kabilah 12 Yahudi tu lah. Okay. Dan salah seorang putera puak Yahudi yang putera-putera kabilah Yahudi yang termasuk ni antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Nabi Yusuf alaihissalam ni lah yang akan jadi salah seorang Actually Nabi Musa yang akan jadi turning point lah of cerita ni. Tapi basically Nabi Yusuf ni dia terkenal dengan sifat dia yang segak lah. Kalau kita dah belajar pasal sejarah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf juga dia pernah jadi tak silap aku dia pernah jadi menteri di Mesir. Okay, dia pernah jadi menteri di Mesir. Antara yang berpengaruh jugalah di Mesir. Okay, tapi time goes by. Okay, masa dah makin berlalu hinggalah Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang zalim. Kita kenal kan Fir'aun kan? Fir'aun tu sangat zalim. Ya, jadi waktu zaman Fir'aun memerintah, waktu itulah Allah SWT mengutuskan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Yahudi ni daripada kekejaman dan penindasan Fir'aun. Okay, jadi kita tahu lah kan pasal cerita Nabi Musa, pasal peristiwa peristiwa Nabi Musa alaihissalam menyebelahi laut. Dia menyebelah laut bagi dia bawa kaum-kaum Yahudi tu melepasi laut tersebut. Okey, yang tu cerita tu kita tahu. Tapi selepas Nabi Musa berjaya mengalahkan Fir'aun kan, yang Nabi Musa alaihissalam berjaya tenggelamkan Fir'aun tu kan. Nabi Musa alaihissalam mendapat mukjizat daripada Allah SWT, iaitu kitab Taurat. Ya. Orang Yahudi lah kan, orang Yahudi percaya kitab Taurat ni lah ada budaya depa punya kitab depa. Okey. Dan aku tak tahu lah betul ke tak. Okey, kalau salah tolong perbetulkan. Orang Yahudi percaya Nabi Musa ni merupakan pembawa syariah kepada depa. Depa percaya yang inilah
depa punya apa nabi depa lah, faham tak? Okey, tapi kalau ikutkan tu kitab Taurat ni lah yang akan kemudian yang depa ubah, depa duk bagi ubah ikut suka hati depa tu, faham tak? Okey. Dan dekat sini jugalah di mana Nabi Musa kaum Yahudi dia dah mula jadi sesat. Okey. Sebab apa? Sebabnya selepas Nabi Musa AS mendapat kitab Taurat daripada Allah SWT sebagai mukjizat lah di gunung Sinai lah kan. Palestin waktu tu tanah Palestin yang orang Israel duduk, dia dijajah oleh Palestin. Okey. Sebelum kisah ni lah, sebelum ni orang-orang Yahudi duduk dekat Mesir. Okey, yang tu pun ada cerita dia jugalah. Okey, aku tak mau cerita lah, panjang sangat. But basically bila je Nabi Musa bersama dengan orang-orang Yahudi berhijrah dari Mesir, batunya pasal apa yang laut belah semua tau. Okey, dah berjaya orang lah kan. Okey, dah kembali ke Palestin. Nabi Musa baru perasan bangsa Filistin. Okey, bangsa Filistin ni merupakan bangsa asli lah yang duduk di tanah Palestin. Okey, kalau macam kita kenal orang asli kan. Kalau dekat Palestin depa kenal bangsa Filistin. Okey, bangsa Filistin ni dia membuat keganasan di tanah Palestin. Dan Nabi Musa menyeru untuk orang-orang Yahudi ni untuk orang Yahudi ni berperang lah dengan bangsa Filistin ni. Tapi hampa nak tahu dah apa bangsa Yahudi ni kata apa? Bangsa Yahudi kata, weh Nabi Musa, hampirlah berperang dengan Tuhan hang tu, kami akan stay kat sini. Hampa bayangkan. Punyalah orang kata tak tergamaknya depa cakap macam tu kan. Sebab hampa kena faham tau, orang Yahudi ni depa memang menyaksikan mukjizat Nabi Musa tu. Faham tak? Mukjizat yang belah laut tu. Kalau kita nampak Nabi Musa belah laut tu, memang kita orang kata kira mulai tak tinggal, orang kata memang alim lah orang kata kan. Tapi Yahudi bayangkan, orang Yahudi tu depa nampak ni, depa witness benda tu. Tapi bayangkan, punya tak tergamaknya waktu Nabi Musa menyeru orang-orang Yahudi untuk berperang dengan bangsa Filistin untuk membebaskan tanah Palestin. Yahudi sedap-sedap je cakap macam tu dekat Nabi Musa. Jadi sikap depa macam tu, yang sombong, yang tak taat, menyebabkan Allah SWT memberi azab kepada depa dengan depa dikurung lah, macam disesatkan lah. Macam mana nak buat ayat dia? Dia basically macam ni lah, di gunung, bukan gunung, dia gurun. Padang teh lah, padang gurun teh. Tak silap aku sebutan dia. Basically, bangsa Yahudi, semua kabilah depa, lepas saja depa cakap macam tu tak taat pada Nabi Musa SAW, menyebabkan depa mendapat azab untuk duduk di padang gurun teh selama 40 tahun. Yang 40 tahun depa duduk kat situ. Okey. Bangsa Palestin yang aku cerita sikit Nana. Perkataan Palestin kita selalu dah tengok Palestin negara Palestin hari ni kan. Nama Palestin tu sebenarnya berasal daripada bangsa asal usul di situ, iaitu bangsa Filistin. Ya. So asalnya nama Palestin tu berasal daripada nama ni lah, bangsa-bangsa asal usul tu lah. Ya. Jadi selepas depa tak taat tu, macam aku ulang balik lah. Depa tak taat menyebabkan depa terkandas di padang gurun teh selama 40 tahun. Okey. Dan bila depa kembali, okey, yang ni aku skip lah, aku skip part yang short, skip part yang short cerita. Macam biasa, kaum Israel, bangsa-bangsa Yahudi masih ditindas oleh bangsa Filistin. Depa ditindas. Depa ditindas menyebabkan berlakunya sebuah peperangan, antaranya perang Tolut dengan Jolut. Ataupun dalam agama Kristian, dalam Bible, dia disebut sebagai The War of Saul and Goliath, or whatever lah cara sebutannya. Okay. Peristiwa Nabi Musa yang apa? Yang ni pun aku lupa pesan juga. Peristiwa Nabi Musa yang menyebelahi laut tu pun ada juga dalam cerita Bible Kristian. Tak silap aku dalam apa dia ada kisah apa, ada kisah Exodus kot. Hampa boleh carilah. Okay. Dalam kisah Exodus. But basically dalam peperangan Tolut dan Jolut ni, dia adalah peperangan antara bangsa Filistin dengan bangsa Yahudi. Ya, di mana peperangan ini tercetus akibat penindasan bangsa Yahudi terhadap Filistin. Bangsa Yahudi pun pernah ditindas juga dulu. Jadi nak dipendekkan cerita, Tolut ni dia side dengan bangsa Yahudi. Yang ni pun termasuk Nabi Daud jugalah, Dan Jolut ni lebih kepada puak-puak ni lah, puak-puak Filistin ni lah. Dan pengakhiran kepada peperangan tersebut, kaum Tolut menang. Okey. Raja Tolut. Okey.
puak-puak Tolut menang, menyebabkan Raja Tolut ataupun King Saul berjaya menjadi raja pertama bagi kerajaan Israel Raya. Jadi dia cakap sini lah, boleh katanya fundamentals perjumpaan kepada kerajaan Israel Raya yang pertama. Okay. Nak dipendekkan cerita, selepas King Saul ataupun Raja Tolut wafat, naik pula Nabi Daud alaihissalam. Dan seperti kita tahu, yang ni kalau siapa-siapa yang dah lupa lah ataupun yang tak tahu, Nabi Daud alaihissalam ni dia menjadi raja kerajaan Israel Raya dan mendapat mujizat. Antara mujizatnya adalah mendapat kitab Zabur. Kitab Zabur. Ini adalah mujizat Nabi Daud alaihissalam. Okey. Selepas wafatnya Nabi Daud alaihissalam, anaknya pula iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman ni jugalah dikira sebagai turning point of cerita ini. Kerana yang ni lah yang orang Yahudi, orang Zionis sampai hari ni duk berebut tanah Palestin tu. Yang ni. Welcome. Ni orang kata introduction. Haikal Agung ataupun dikenali sebagai Temple of Solomon. Kuil Nabi Sulaiman ataupun Haikal Agung lah, whatever you wanna call it. Okay. Bawah ni aku takkan cerita lagi, but basically lah kan, aku cerita sikit lah. Haikal Agung ni basically adalah tempat untuk depa solat lah, untuk depa beribadah lah kepada Allah SWT. Okay, sebab dulu kan Islam kan Islam dulu bukan tak ada je. Tapi dia tak perfect lah, maksudnya dia tak lengkap lah dulu kan. Hampa boleh fahamkan macam ni lah, Islam kan dah wujud sejak zaman Nabi Adam. Dia ibarat macam rangka kereta tu lah kan. Tapi mai je zaman Nabi Muhammad SAW, kereta tu dah ibarat lengkap dah, faham dah. Tu nak bagi hampa analogi mudahnya pasal Islam ni. So basically ni, Temple Solomon dia memang dicipta khas untuk nak berdoa lah, nak beribadah kepada Allah SWT dulu. Okay. So, Haikal Agung ni, dia merupakan satu bangunan yang agak digila-gilakan lah oleh orang Zionis. Okay. Dan ada juga yang dipergilakan, iaitu apa dia? Tabut As-Sakinah. Tabut As-Sakinah, tak tahu lah aku hijau betul ke tak. Yang ni aku akan cerita pada video yang berbeza lah. Aku tak akan cerita pada video yang ni sebab takut jadi lagi panjang. Okay. Sebelum aku sambung, okay, yang ni aku tunjuk dekat hampa berkaitan dengan keturunan. Aku tak tahu lah nampak ke tak ni. Aduh, dia tak boleh buat light mode tak? Tak tahu boleh buat light mode ke tak. Boleh buat. Dia tak boleh buat light mode lah. Tapi basically hampa nampak kan? Hampa nampak ni. Ini merupakan King Saul. Raja Saul. Ya. Selepas Raja Saul, dia adalah sambung pula Raja Nabi Daud alaihissalam. Raja Nabi Daud. Dan yang ni pun ada juga keturunan-keturunan ni. Okay. Tapi yang ni tak silap dia, kalau kita baca dekat sini, menandakan perpindahan kekuasaan dengan cara lain. Okay. King Saul, ni Isboset ni, dia memindahkan perpindahan kekuasaan kepada Raja Nabi Daud. Okey, dan daripada anak Nabi Daud ini iaitu Raja Sulaiman ataupun Salomo. Yang ni aku ambil daripada ni lah, gambar daripada Google ni, daripada internet. So kita boleh faham lah, daripada King Saul, seterusnya tahta yang kedua, raja kedua Nabi Daud, dan dia raja seterusnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey. Baik. Selepas wafat saja Nabi Sulaiman, berlakulah satu konflik. Satu konflik di mana kabilah-kabilah Yahudi ni, mereka duk bergaduh sama ada nak melantik raja seterusnya. Mereka nak lantik, sama ada mereka nak lantik anak Nabi Sulaiman ke ataupun nak lantik orang lain. Maksudnya bukannya keturunan diraja lah ni. Yang ni aku tak tahu siapa dia. Tapi dia adalah basically keturunan bukan daripada keturunan raja yang pure lah. Seingat aku lah, kalau silap boleh bagi tahu. But basically kan, kabilah-kabilah Yahudi ni, mereka ni memang bergaduh sama ada nak pilih anak Nabi Sulaiman ke ataupun nak pilih dia ni. Jadi apa yang berlaku, kedua-dua belah pihak ni, pihak yang sokong Raja Jeroboam dan puak yang sokong anak Nabi Sulaiman ni berpecah. Mereka berpecah, mereka membuat dua kerajaan. Maksudnya basically kerajaan kan diadakan kerajaan Israel Raya kan. Okay, itu merupakan kerajaan Israel yang memang betul-betul penyatuan lah, persatuan kerajaan Israel. Tetapi selepas konflik ni, negara Israel Raya berpecah menjadi dua, iaitu kerajaan Israel dan kerajaan Judah. Okey, kerajaan Israel ini dipimpin oleh raja ni lah, Raja Jeroboam ni. Manakala kerajaan Judah dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman, iaitu Rehoboam. Okay, kita boleh nampak dekat dalam sini, Jeroboam, Rehabim. Okey, ini anak Nabi Sulaiman yang nampak ni. Ini anak Nabi Sulaiman.
yang daripada raja kerajaan Yahuda ataupun Judah lah ini. And then yang ni daripada kerajaan Israel. Belah ni Israel, belah ni Judah, nampak ni. Raja kerajaan Israel belah sini. Dan ini raja kerajaan Israel bersatu ataupun raja kerajaan Israel raya lah. Yang ni. Nampak? Okay. Dan nak dipendekkan cerita, okay, sebelum aku cerita ni aku tunjuk peta dulu lah ni. Inilah peta dia, bang. Okay, asalnya kerajaan Israel raya ni dia mewakili ni sekali. Dia pergabung dua-dua ni. Sebelum macam aku abang, Raja Rehabim dengan Jeroboam, puak-puak mereka, penyokong-penyokong mereka menyebelahi antara satu sama lain. Menyebabkan mereka berpecah kerajaan. Jadi apa boleh tengoklah kerajaan Yahuda ataupun Judah yang dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman. Dan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Jeroboam. Okay. Mana? Jeroboam. Ya. Jadi apa dah boleh faham lah kisah dia bagaimana kan. Okay. Now nak dipendekkan cerita tu, kerajaan Israel dia dijajah oleh kerajaan Assyria pada tahun bila 722 sebelum Masihi, saya ingat aku. Manakala kerajaan Judah dia dijajah oleh Neo Babylonia pada tahun 500 somewhere sebelum Masihi lah, somewhere like that lah. Okay. Nak dipendekkan cerita, sewaktu penjajahan Neo Babylonia, okay, kerajaan Israel ni diuntuh lah. Tahu, diuntuh tau. So ini kita buang dia lah. Memang runtuh habis lah. So dah tak ada lah kerajaan tu. Hanya tinggal kerajaan Judah saja. Kerajaan Judah ni walaupun dia dijajah, dia tak dimusnahkan tau. Dia masih lagi ada di bawah pimpinan Neo Babylonia. Cumanya, yang ni aku nak beritahu. Ingat tak Haikal Agung ni? Tempat beribadah ni. Waktu Neo Babylonia main menjajah kerajaan Judah ni, Neo Babylonia memecahkan atau menghancurkan Haikal Agung yang pertama. Okay, dia ada 3 Haikal Agung. Okay. Sebenarnya dia ada 2. Haikal Agung ketiga tu lah merupakan agenda yang Zionis tengah duk buat sekarang ni. Nanti aku akan cerita. Jadi macam aku beritahu, Neo Babylonia ni dia adalah kerajaan yang menghancurkan Haikal Agung. Okay. Dan kalau nak dipendekkan cerita, Parsi menyerang kerajaan Neo Babylonia. Okay. Dan so kiranya Parsi pula lah yang menjajah kerajaan Judah ni. Okay. Bila Parsi memang menjajah, salah seorang general Parsi ni, dia mendapat permohonan daripada salah geng-geng Yahudi ni lah untuk mencipta semula Haikal Agung. Iaitu Haikal Agung yang kedua. Tadi yang pertama diserang oleh Neo Babylonia kan. Jadi yang kedua ni pula, orang-orang Yahudi ni minta lah kepada Parsi supaya untuk buat Haikal Agung yang kedua. Dan orang Parsi pun buat. Dia pun buat lah. Okay. And then lepas Parsi kemudiannya dikalahkan oleh, bukan Rom dia ada seorang lagi, Alexander the Great. Kenal kan Alexander the Great? Yang ni semua orang kenal. King Alexander the Great lah yang berjaya mengalahkan kerajaan Parsi, ya, di bawah pimpinan King Darius, tak silap aku. Lepas Alexander the Great mengalahkan kerajaan Parsi, keturunan-keturunan seterusnya yang memerintah kerajaan Makedonia, kerajaan Makedonia, tak silap aku, raja apa? Elios nama dia. Aku lupa lah. Raja Elios. Lupa lah nama dia. Tapi basically raja tu dia memang menindas orang Yahudi lah waktu tu. Sampai kan orang-orang Yahudi yang duduk di bawah tanah kerajaan Judah ni membuat sebuah pemberontakan untuk menjatuhkan kerajaan Makedonia. Okay, kerajaan Makedonia tu kerajaan yang Alexander the Great lah yang memerintah. And then macam kau abang lah. And then keturunan ni turun sampailah ke Raja Elios tu, tak silap aku lah nama dia. Raja Elios ni macam aku beritahu, dia menindas orang Yahudi yang duduk di kerajaan Judah ni. Jadi apa yang mereka buat? Puak-puak yang di bawah naungan Makedonia ni, yang duduk dekat tanah kerajaan Judah ni, membuat sebuah pemberontakan yang dikenali sebagai pemberontakan Makeba kot. Kan Mokaba, aku lupa lah. Tapi pemberontakan tu berjaya menjatuhkan dinasti Makedonia waktu tu. Okay. Dan nak dipendekkan cerita lagi tu, selepas saja Rome, okay, Empire Rome pula Empire Rome dan menjatuhkan pula kerajaan Makedonia tu. Dia bukanlah menjatuhkan, dia macam dia bukan jatuhkan, dia macam dia ambil lah tanah kerajaan Judah ni. Dia rampah lah tanah Judah tu daripada tanah kerajaan Makedonia. Dan orang Rom memang melayan orang Yahudi dengan cara yang sangat-sangat kejam. Okay, cara kejam tu macam mana? Contohnya macam, apa tahu Gladiator yang apa Rom tu,
Gladiator Rome ni aku tunjuk gambar lah. Okay. Gladiator Rome yang dia duk lawan dalam arena tu. Yang ni pun kadang-kadang orang Yahudi kan, orang Rom kan, dia pun pernah bawa orang Yahudi tu untuk berperang dalam gladiator tu, dalam arena besar. Kalau apa ingat lah, kalau apa pernah tengok cerita-cerita apa-apa kan, dalam ni. Orang Rom memang sangat-sangat kejam pada yang depa melayan orang Yahudi dengan sangat kejam. Sampai kan macam-macam depa buat, depa seksa apa semua. Dan yang paling penting yang ni aku nak kena highlight kan, hampa ingat balik Haikal Agung tu kan dibuat semula oleh kerajaan Parsi kan atas permintaan bangsa Yahudi, betul tak? Tapi sewaktu penjajahan Empire Rome, Haikal Agung dimusnahkan semula. Ya, Haikal Agung yang kedua tu lah. Okey. Dan Haikal Agung ketiga tidak pernah dibuat selepas itu. Tetapi yang ni plot twist dia. Hari ni kita nampak Zionis Israel nak menjajah tanah Palestin, membunuh saudara-saudara kita di sana sebab apa? Antara salah satunya, dia ada banyak sebab, tapi antara dua sebabnya adalah mereka ingin menubuhkan Haikal Agung. Haikal Agung keberapa? Haikal Agung yang ketiga. Ya, untuk apa? Untuk mereka menyambut Al-Masih, iaitu Dajjal lah. Tapi kalau dalam kisah zaman dulu, kisah zaman macam Islam ni kan, memang sebenarnya asalnya Haikal Agung ni dia buat untuk ibadah lah. Tapi orang Yahudi yang dah sesat, yang memang dah sesat dah, kitab Taurat mereka dah berubah dah, mereka buat Haikal Agung ni untuk menyembah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu adalah sebab pertama kenapa mereka nak jajah. Sebab kedua, ni lah Tabuk As-Sakinah ni. Tapi aku akan cerita Tabuk As-Sakinah ni pada video yang lain lah, bukannya dalam video ni. Jadi itu sajalah berkaitan dengan sedikit sejarah berkenaan dengan Yahudi, Israel, bangsa mereka, kisah mereka, ya, peperangan. Jadi tak ada apa sangat yang aku boleh cerita, sekadar cerita-cerita yang basic-basic saja. Walaupun taklah perfect mana, sebab aku pun sebenarnya memang seorang yang suka cerita berkaitan dengan sejarah. Ya, walaupun dulu memang aku lancang lah, ni pun aku tak lancang sangat. Tapi inilah kisah dia. Jadi itu sajalah video kita berkaitan dengan sejarah Yahudi ya. So nanti pun aku akan cerita berkaitan dengan sejarah lain jugalah. Jadi sekian, terima kasih.